Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tidak menolak kemungkinan akan mempercepatkan majlis perkahwinan dengan penyanyi dan pelakon Bella Astila yang dirancang pada penghujung tahun ini. Ahli Parlimen Muar berusia 33 tahun itu berkata, beliau kini juga boleh membuat persiapan perkahwinan dengan tenang selepas dibebaskan sepenuhnya daripada sabitan serta hukuman penjara 7 tahun, dosa batan dan denda 10 juta ringgit setelah Mahkamah Persekutuan hari ini menolak rayuan pendakwaan. Beliau berkata demikian kepada media di Istana Kehakiman Putrajaya pada 13 Julai. Itulah kenapa sebelum ni tidak ada perancangan. Cuma sekarang perancangannya jauh lebih tenang. Boleh dipercepatkan. Actually antara urusan keluarga yang kita nak boleh ditamatkan sebelum akhir tahun. Cuma untuk saya beri pencerahan yang lanjut, itulah kita berilah sedikit penghormatan kerana tempat yang kita ada ni tempat yang sangat istimewa. It's not about Syed Saddiq. It is the most fundamental institution of justice, iaitu Istana Kehakiman, dan sebab itu saya nak berikan penghormatan Istana Kehakiman yang merupakan benteng terakhir bagi rakyat Malaysia yang ingin menampilkan keadilan. So kalau boleh nanti malam ni, insyaAllah kalau undang saya berkelapanan, bolehlah nanti kita buat sesi lunch, orang boleh tanya banyak soalan.